Masjid negara Kuala Lumpur. Dan terima kasih buat semua pendengar yang sudah masam dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siang selain subuh khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, sebenarnya kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat. Akan kata ada yang datang solat di Masjid Negara. Sekali lagi, saya nak mengajak untuk kita berinfak di Masjid Negara kerana setiap sumbangan anda sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Dan infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insya-Allah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah kembali ke rumah. Sebenarnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan reti. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat dengan penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah